Jadi kawasan tu pun kita dah biasa. Senang nak tahu ke mana arah tuju. Boleh menjimatkan masa lagi dalam perjalanan. Kita boleh atur perjalanan kita menggunakan preferred area. Terbaik tu, preferred area dengan MD. Dia lebih kurang sama. Cuma kalau kita menggunakan on to go, preferred area, kita dapat extra cashback. Walaupun 5%, yelah sambil jalan kan, tapi tiba-tiba adalah imbuhan sikit. Sejuk hati. Tengok pendapatan aku sekarang ni. Nampak tak yang warna merah kat belakang tu? Itulah dia. Cashback 5%. Menarik kan? Jangan lupa test turbo mode 19 Januari sehingga 2 Februari 2026. #RakanGrab, #TurboOn.